2-3 hari ni viral tentang buat tattoo. Tapi saya bukan nak cerita macam mana nak buat tattoo. Saya nak cerita macam mana kaedah nak buang tattoo. Bidang kerja saya lah. Kaedah yang kita gunakan untuk remove tattoo adalah melalui laser. Buat tattoo ni guys memang mudah. Boleh kata lebih senang daripada nak buat prosedur untuk buang atau remove tattoo tu nanti. Memang susah. Saya cakap berdasarkan pengalaman. Korang tengok ni. I got all the other tattoos removed. Is that painful, may I ask? Terribly painful. They promise you that it's very quick, a couple of visits. It took me like 5 years to get them completely removed. So, bila nak remove tattoo, kita tengok juga colour tattoo tu sendiri. Biasanya kebanyakan orang akan buat tattoo warna hitam. Tapi tattoo ni boleh juga dibuat dalam warna lain macam kuning, merah, hijau, biru. Selagi banyak colour yang terlibat dalam tattoo tu, lagi susah lah prosedur nak buang. Dia memerlukan bukan satu jenis laser, kadang-kadang memerlukan beberapa jenis laser. Next thing is how many session you perlukan untuk remove tattoo tu sendiri. Based on experience saya, minimum 10 itu pun kadang-kadang baru nak fade saja. Biasanya memerlukan lebih banyak sesi untuk remove tattoo. Biasanya few session tu tak nampak apa-apa sangat perubahan dekat tattoo tu. Next thing prosedur buat tattoo removal ni adalah sakit. So, kita akan sapu ubat kebas atau terpaksa cucuk ubat kebas. Kos pula tattoo removal laser ni adalah agak tinggi. So, dia memerlukan kos yang tinggi kerana sesi yang diperlukan lebih banyak dan energi laser yang digunakan adalah kuat. Jadi, kos tu bertambah. Finally, as a Muslim, saya kena juga tekankan hal ni. Kita tidak dibenarkan untuk buat tattoo. It is haram. Lepas dah dengar semua ni, korang nak buat ke tattoo? Mampu ke nak tanggung kos, nak tanggung kesakitan buat removal nanti? Lepas korang dah menyesal lah.